Ada seorang wanita yang dikebumikan di tanah perkuburan sebuah villa di Tuscany yang kuburnya tidak pernah didedahkan kepada umum. Sebenarnya, itu memang sesuai kerana hampir tiada apa pun yang ditulis tentang Mary Buza sepanjang hayatnya atau selama 90 tahun selepas itu juga. Hampir tiada apa yang benar-benar tepat. Dia digelar wanita paling cantik dalam konfederasi, tetapi dia juga digelar pengkhianat, perempuan mata duitan, pencuri permata Rusia, seorang wanita simpanan dan juga mangsa pembunuhan menurut satu akhbar yang terpaksa menarik balik cerita itu 2 hari kemudian kerana dia sebenarnya tidak mati pun. Pada masa dia meninggal dunia sebagai seorang countess pada tahun 1908, Mary Buza telah diubah begitu banyak kali oleh begitu ramai orang yang tidak mengenalinya sehingga kisah sebenar yang benar-benar dia alami telah terkubur di bawah semua itu. Inilah kisah sebenar itu dan ia bermula seperti kebanyakan skandal hebat dengan latar belakang keluarga yang rumit. Mary Buza dilahirkan pada Disember 1846 di Columbia, Carolina Selatan, walaupun tahun kelahirannya sendiri telah disalahertikan oleh penulis biografi kemudian. Ibunya, Amelia Sis, adalah anak seorang konstabel di Philadelphia yang pada ketika itu sudah pun melalui satu perkahwinan dengan seorang lelaki yang sedang nazak yang dikahwininya semata-mata kerana simpati. Suami beliau yang sedang nazak itu telah meninggal dunia pada keesokan harinya. Suami keduanya, Peter Burton, seorang ahli perniagaan dari Carolina Selatan yang lebih tua, telah meninggal dunia akibat sawan secara tiba-tiba ketika Amelia sedang mengandung Mary. Suami ketiga, David Buza, ialah orang yang memberikan Mary nama keluarganya. Tragisnya, dia membunuh diri pada tahun 1850 ketika Amelia berada di gereja. Dengan pemergiannya, Amelia kini telah mengebumikan 3 orang suami. David telah meninggalkan harta pusaka bernilai lebih daripada $10,000, lebih daripada $400,000 pada hari ini, meletakkan Amelia dan Mary muda dalam kedudukan keuangan yang jauh lebih selesa. Namun, golongan atasan Columbia tidak pernah benar-benar menerima Amelia. Dia sentiasa menjadi bahan gosip dan dia bekerja sebagai tukang jahit yang ibarat terkucil sepenuhnya daripada masyarakat di selatan sebelum perang. Tetapi Mary sendiri memang tidak dapat dinafikan. Rambut perang keemasan kemerahan, mata biru yang dalam. Dan menurut setiap orang, malah yang suka mengata pun benar-benar menakjubkan. General John Preston pernah berkata, dia adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya. Mary Chestnut, penulis diari paling terkenal semasa Perang Saudara dan bukan peminat keluarga Buza, mengakui dengan berat hati bahawa dia adalah seorang wanita cantik yang tiada siapa boleh nafikan. Dia juga langsung tidak seperti stereotip Magnolia yang lemah lembut. Selepas ibunya berkahwin semula dengan Jacob Visa pada tahun 1852, Mary dibesarkan dalam sebuah keluarga yang berada dan bapa tirinya yang penyayang memastikan dia mendapat pendidikan yang cemerlang. Pada tahun 1863, dia dihantar untuk belajar di Paris, di mana dia jatuh cinta dengan budaya Perancis. Dia malah pulang ke rumah memanggil dirinya Mary dan bukannya Mary, hanya kerana dia lebih menyukainya. Dia kemudian kembali ke Columbia, lebih berbudaya, yakin dan benar-benar menjadi dirinya sendiri. Dia menunggang kuda, menembak senjata api dan tidak peduli dengan jangkaan masyarakat. Kemudian, perang menemuinya dan memberikannya kisah cinta yang akan menentukan segala-galanya selepas itu. Untuk beberapa tahun pertama perang, Mary adalah, di atas kertas, seorang anak perempuan konfederasi yang baik. Dia merawat askar yang cedera di sebuah hospital di Columbia dan memainkan peranannya untuk menaikkan semangat. Tetapi ibunya mempunyai kesetiaan yang berbeza, secara rahsia membantu tahanan Union yang ditahan di kamp sorghum di luar bandar. Dan melalui kerja itulah, Mary bertemu dengan seorang lelaki yang akan mengubah segalanya. Namanya ialah Samuel W. Preston. Dia ialah seorang lieutenant tentera laut Union yang telah ditangkap dan ditahan sebagai tawanan perang di Columbia. Semasa membantu menjaga para tahanan, Mary bertemu dengan pemuda tampan itu dan mereka berdua jatuh cinta sedalam-dalamnya. Cinta mereka begitu mendalam sehingga mereka merancang untuk berkahwin sebaik saja dia keluar dari tentera. Untuk seketika, masa depan kelihatan pasti. Namun masa depan itu tidak terselamat daripada peperangan. Samuel dibebaskan dalam pertukaran tawanan, kembali ke medan perang dan malangnya telah terbunuh di Fort Fisher pada Januari tahun 1865. Apabila berita itu sampai kepada Mary, sesuatu dalam dirinya berubah secara kekal. Apa sahaja yang tinggal daripada kesetiaannya kepada konfederasi turut pergi bersamanya. Dia kini benar-benar mengikut jejak ibunya. Sekarang dia berada di pihak kesatuan sepenuhnya. Sebulan kemudian, William T. Sherman dan tentera kesatuannya berarak masuk ke Columbia. Dalam beberapa hari, sepertiga daripada bandar itu telah musnah, dibakar dalam kebakaran yang sehingga kini
Tiada siapa yang benar-benar tahu siapa yang patut dipersalahkan. Sherman menegaskan bahawa pihak konfederasi yang berundur telah memulakannya. Jeneral Konfederasi Wade Hampton menegaskan Sherman yang melakukannya. Sebenarnya, kemungkinan besar ia disebabkan oleh askar yang mabuk, kapas yang berterbangan dan angin kencang yang menyebarkan api. Tetapi ketika bandar itu masih berasap, Mary dan ibunya sedang melakukan sesuatu yang akan menyebabkan kebanyakan keluarga Kolombia dihalau keluar dari bandar itu hanya atas dasar prinsip. Mereka sedang menyembunyikan tahanan Union yang melarikan diri di dalam bilik bawah tanah mereka, memberi makan dan tempat berlindung kepada mereka, sehingga barisan Union sampai kepada mereka. Seorang lelaki tempatan yang tertangkap melakukan perkara yang sama telah disebat dan kepalanya dicukur kerana perbuatannya itu. Nasib baik, Mary dan Amelia tidak tertangkap. Pada masa itu, mereka telah mendapat penghargaan daripada pegawai Union dan penghargaan itu memberikan sedikit perlindungan. Tetapi Kolombia akan segera menyedari apa yang mereka lakukan dan penduduknya tidak akan melupakan. Amelia faham perkiraannya. Jika mereka tinggal, mereka akan dicop sebagai wanita yang membantu musuh di sebuah bandar yang baru sahaja menyaksikan mereka berbuat demikian. Jadi, apabila tentera Sherman bergerak keluar, dia membawa Mary, adik tirinya Ethelyn dan jururawat mereka, lalu mereka pergi bersama pasukan Union. Bukan sekadar mengekori di belakangnya juga. General Oliver Howard mengatur sebuah kereta kuda yang sesuai untuk mereka dan memastikan mereka berada dekat dengan stafnya sendiri. Kerana dia tahu betapa teruknya keadaan jalan ke utara yang bakal mereka lalui. Inilah bahagian cerita di mana legenda mengambil alih daripada fakta. Jadi, mari kita betulkan rekod. Selama beberapa dekad, sejarah popular suka mendakwa bahawa Mary telah ditangkap dalam serangan berkuda konfederasi ke atas Camp General Union Judson Kilpatrick. Kononnya melarikan diri separuh berpakaian ke dalam hutan, manakala Kilpatrick sendiri melarikan diri hanya dengan baju dan seluar dalamnya. Ia memang satu adegan yang hebat. Ia juga hanyalah rekaan. Catatan terawal mengenai serbuan itu dari tahun 1899 menamakan wanita yang terlibat sebagai seorang guru sekolah Overmont yang sudah berumur, bukan Bowser. Di antara tahun 1899 dan sebuah sejarah kempen yang banyak dibaca pada tahun 1956, pencerita menukar guru sekolah lama itu dengan seorang wanita cantik berumur 20 tahun. Kerana itu, menjadikan kisahnya jauh lebih menarik. Setiap ahli sejarah yang serius yang telah kembali kepada sumber utama sejak itu bersetuju bahawa Mary tidak pernah berada berhampiran kem itu. Perjalanan sebenar beliau sudah cukup dramatik tanpa kisah cinta rekaan yang ditambah padanya. Menjelang Mac 1865, mereka telah sampai ke Wilmington, kemudian Philadelphia dan akhirnya New York. Dan pihak utara tidak melihat mereka sebagai pengkhianat. Ia melihat mereka sebagai wira wanita. Kelab Union League memberikan keluarga itu $10,000 untuk membantu mereka menetap semula. Lebih daripada 30 pegawai kesatuan menandatangani kenyataan memuji keberanian mereka. Sherman sendiri menyebut mereka dengan penuh penghargaan dalam memuarnya. Bagi kebanyakan orang, itu sudah cukup untuk menamatkan sebuah kisah yang luar biasa. Tetapi bagi Mary, ia hanyalah permulaan. $10,000 adalah jumlah wang yang besar pada tahun 1865 dan digabungkan dengan apa sahaja sumber yang berjaya disimpan oleh Amelia, ia membolehkannya masuk ke lingkungan yang tidak sepatutnya dimasuki oleh anak tukang jahit dari Kolombia. Seperti yang ternyata, masyarakat New York kurang peduli tentang dari mana anda berasal berbanding apa yang boleh anda tawarkan dalam lingkungan itu. Mary memang punya banyak kelebihan. Cantik, fasih berbahasa Perancis dan cukup tajam untuk membaca suasana sekeliling dengan serta-merta. Dia menjalani kehidupan barunya dengan sempurna. Amelia hanya tinggal satu cita-cita lagi dan dia mengejarnya tanpa henti untuk mendapatkan perkahwinan yang baik untuk Mary. Dia memilih John S. Beecher, seorang saudagar tua yang kaya. Pada tahun 1866, Mary sendiri menggambarkan beliau secara terus terang. Seorang lelaki tua yang menyenangkan. Sudah tentu, ia bukanlah perkahwinan atas dasar cinta, tetapi lebih kepada satu urusan yang dihias indah. Pada tahun 1867, mereka dikurniakan seorang anak lelaki dan dia menamakan anak itu Preston sempena nama Samuel. Lelaki yang sebenarnya dia ingin kahwini tetapi tidak pernah mendapat peluang itu. Kemudian pada tahun 1870, Amelia meninggal dunia. Selama hampir 2 dekad, dia telah menjadi penyokong paling tegar Mary, pengurus kehidupan sosialnya dan pelindung setianya, meredakan skandal, mengatur perkenalan dan memastikan kedudukan anak perempuannya dalam masyarakat sentiasa terjamin. Tiba-tiba, Mary kini bersendirian. Beecher juga tidak setia dan ironinya, seolah-olah mensabotase dirinya sendiri, dialah yang memperkenalkan Mary kepada Lloyd Phoenix, seorang pelayar kaya yang suka berjanji untuk berkahwin dengan wanita-wanita yang memang tidak pernah dia berniat untuk mengahwini. Mary pula benar-benar mempercayainya dan dia menunggu. Dan apabila dia akhirnya mendesaknya tentang perkara itu, dia mentertawakannya. Apa sahaja yang dilakukan oleh Mary sebagai tindak balas pada Oktober 1873 ia cukup serius, sehingga semua yang terlibat berusaha keras untuk menutupinya.
Dan mereka sebahagian besarnya berjaya. Beecher tetap menggunakan skandal itu untuk memfailkan tuntutan cerai. Kes itu berlarutan sehingga 1874 menjadi rumit dengan satu lagi skandal berasingan di London yang melibatkan saudara perempuan seibu atau sebapa Mary, sehingga menjadi tajuk utama di kedua-dua belah Atlantik. Keputusan itu sangat keras. Mary dinamakan sebagai pihak yang berzina. Manakala Beecher mengekalkan hak penjagaan anak lelaki mereka. Dia mendapat nafkah. Dan di bawah undang-undang New York pada masa itu, dia tidak boleh berkahwin semula selagi Beecher masih hidup. New York kini sudah selesai dengannya. Tetapi Paris masih belum mengenalinya. Paris, pada tahun 1870-an, mempunyai peraturan yang berbeza daripada New York. Seorang wanita Amerika yang bercerai dengan reputasi skandal tidak secara automatik disisihkan. Dia malah boleh menjadi aset jika dia pandai mengambil peluang. Mary memanfaatkan semua itu dengan sempurna. Dia menyewa bilik, mengisinya dengan orang yang sesuai, dan membiarkan berita itu tersebar. Dalam beberapa bulan, apartemennya menarik perhatian para seniman, penulis, golongan bangsawan kecil, dan tokoh-tokoh terkenal yang lain. Inilah demi monde itu, masyarakat bayangan yang berjalan selari dengan Paris yang dihormati, di mana karisma jauh lebih penting daripada reputasi, dan hubungan jauh lebih bernilai daripada keturunan. Mary mempunyai kedua-duanya. Mary hidup secara mencolok, gaya hidup mewah, sifat memberontak, dan cukup terkenal, sehingga polis Paris dikatakan sentiasa memerhatikannya. Bukan kerana dia melakukan apa-apa jenayah yang patut disebut, tetapi kerana wanita yang bergerak dalam kalangan itu pasti menarik perhatian pihak berkuasa. Di tengah-tengah semua ini, sebelum dia benar-benar menetap di bandar itu, dia dan adiknya Ethelene telah pergi melancong ke Saint Petersburg. Di sana mereka bergaul dengan golongan bangsawan Rusia. Potret mereka dirakam oleh juru gambar istana yang terkenal dan menjadi tumpuan perhatian. Sepatutnya ia hanya menjadi nota kaki. Sebaliknya, ia menjadi benih kabar angin yang bertahan lebih lama daripada perjalanan sebenar itu selama beberapa dekad. Kabar angin itu sangat sensasi, bahawa Mary telah melarikan diri dengan permata milik keluarga di Raja Rusia. Namun, tidak mengejutkan, tidak ada kebenaran mengenainya. Tiada. Tetapi apabila cerita seperti itu sudah melekat pada nama anda, ia tidak pernah benar-benar melepaskan anda. Jadi, berita sensasi terbesar tentang Mary masih belum tiba. Di London pada musim luruh tahun 1875, dia bertemu dengan lelaki yang akhirnya memberikan sesuatu yang New York tidak pernah tawarkan kepadanya. Sebuah gelaran yang tidak boleh dirampas oleh gosip. Ini ialah Count Arthur de Portelis Gaugier. Dia dilahirkan di Switzerland, bekerja sebagai diplomat Perancis, lebih kurang sebaya dengannya. Dan menurut semua orang, benar-benar seorang lelaki budiman. Sesuatu yang, selepas Beecher dan Lloyd Phoenix, pasti terasa terlalu baik hingga mencurigakan. Ada juga satu kebetulan yang membuat dunia terasa sempit. Isteri pertama Arthur yang telah meninggal dunia ialah Jenny Holiday. Dan Mary telah mengenali Jenny bertahun-tahun lebih awal di sekolah biara yang sama di Manhattan. Kalangan elit kaya itu sebenarnya sangat kecil. Mereka berkahwin di sebuah gereja di London pada 4 November 1875. Mary berumur 28 tahun. Arthur berumur 31 tahun. Kerana penceraian Mary secara teknikal menghalangnya daripada berkahwin semula selagi Beecher masih hidup. Mereka berkahwin semula pada musim bunga berikutnya di Baltimore. Kali ini dengan restu daripada Beecher sendiri, hanya untuk memastikan perkahwinan itu sah sepenuhnya di bawah undang-undang Amerika. 2 majlis perkahwinan untuk 1 perkahwinan. Begitulah berhati-hatinya Mary perlu bertindak. Walaupun akhirnya dia melangkah ke dunia yang telah bertahun-tahun dia perjuangkan untuk capai. Dan begitu sahaja. Gadis yang kampung halamannya sendiri telah cap sebagai pengkhianat kini menjadi seorang countess. Tetapi, walaupun gelaran boleh mengubah statusnya, ia tidak dapat memadamkan masa lalunya. Dan reputasi buruknya hanya akan berterusan. Mary meninggalkan tahun-tahun pemberontakannya di Paris dan menghabiskan 3 dekad berikutnya sebagai istri diplomat yang setia dan mengembara ke seluruh dunia. Kehidupannya selepas berkahwin kurang seperti sebuah biografi dan lebih seperti manifest penghantaran. Peking, Naples, sebuah chateau di Switzerland, Santiago de Cuba, Buitenzorg di Pulau Jawa, di mana dia dan Arthur kebetulan ditempatkan ketika Krakatoa meletus pada tahun 1883. Tokyo, di mana mereka menghabiskan 4 tahun pada dekad 1890-an. Dan menurut kebanyakan orang, mereka benar-benar disenangi. Kerajaan Perancis akhirnya menganugerahkan Arthur salah satu penghormatan tertingginya, Legion Kehormatan. Dan lebih daripada satu sumber mengaitkan sentuhan sosial Mary sendiri yang membantunya mencapainya. Tetapi kemasyhuran, apabila ia melekat pada diri anda, tidak peduli sejauh mana anda lari, ia akan mengikuti anda. Dan kadang-kadang ia menjadi lebih pelik apabila semakin jauh. Bertahun-tahun kemudian,
Serangan datang daripada tokoh seperti wartawan Carolina Selatan, Julian Selby, dan bekas konfederasi lain yang melihat Mary sebagai seseorang yang telah mengkhianati Selatan. Akhbar-akhbar di tanah air menyebarkan cerita bahawa dia telah berkahwin dengan Sultan Uthmaniyah. Ada juga yang mengatakan dia berada di Afrika. Kononnya tinggal bersama orang Zulu. Tiada satu pun daripadanya yang benar. Tiada satu pun daripadanya hampir dengan kehidupan sebenar yang dia jalani. Kemudian pada bulan Oktober 1884, akhbar New York Times menyiarkan tajuk utama yang anda tidak akan lupakan. Seorang wanita muda dicekik dengan tali busur di Jepun, mati kerana suatu ketelanjuran. Mereka menamakan dia sebagai Mary. Satu-satunya masalah ialah Mary belum pernah menjejakkan kaki di Jepun lagi. Penempatan sebenar Mary di sana masih 10 tahun lagi dan Mary memang masih hidup. 2 hari kemudian, akhbar yang sama telah menerbitkan penarikan balik. Masih hidup dan telah berkahwin di Switzerland, mereka mengaku Seolah-olah itu dapat memadamkan apa yang telah pun diterbitkan. Ia tidak memadamkannya. tapi bukan itu saja. Penarikan balik itu disiarkan di muka surat 2. Berita pembunuhan itu disiarkan di muka surat 1. Selepas berdekad-dekad dipenuhi tajuk utama, skandal dan kabar angin. Bab terakhir, Mary akan jauh lebih sunyi daripada legenda yang mengikutinya. Beliau menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di Itali, Di sebuah villa 25 bilik di luar Florence dengan pemandangan jelas katedral di kejauhan. Selepas berdekad-dekad berkemas untuk tugasan seterusnya, sentiasa bersedia untuk destinasi seterusnya, akhirnya dia berhenti berpindah. Dia menerima sakramen terakhir Gereja Katolik dan meninggal dunia pada 25 Januari 1908 pada usia 61 tahun. Suaminya hidup 20 tahun lebih lama daripadanya dan di sinilah kita kembali ke tempat kita bermula. Tiada siapa pernah mendedahkan lokasi pengebumiannya kepada umum. bukan lokasinya. Malah tarikh pun hampir tidak diketahui. Selepas seumur hidup menjadi bahan mentah untuk cerita orang lain, satu-satunya butiran yang dia benar-benar berjaya simpan untuk dirinya sendiri ialah tempat jenazahnya akan disemadikan. Segala-galanya yang lain diambil oleh akhbar. Kecurian permata yang sebenarnya tidak pernah berlaku. Pembunuhan yang sebenarnya tidak pernah berlaku. Adegan baju tidur di kem tentera berkuda. Dia sebenarnya tidak pernah berada di situ. Berdekat-dekat penulis novel membina keseluruhan buku berdasarkan risalah pahit yang ditulis oleh seorang lelaki yang tidak pernah memaafkannya kerana meninggalkan Colombia pada mulanya. Wanita sebenar itu yang menjaga askar-askar yang cedera jatuh cinta dengan seorang lelaki yang meninggal dunia sebelum mereka sempat berkahwin dan bertahan melalui perceraian yang kejam dan membina semula dirinya daripada seorang buangan Carolina Selatan yang dipalit aib menjadi seorang countess yang mengembara ke seluruh dunia telah terkubur di sebalik legenda itu. Terima kasih banyak kepada semua kerana menonton video ini tentang Mary Botha. Saya harap anda mendapati ia menarik. Beritahu saya, apa pendapat anda tentang kehidupannya di ruangan komen di bawah? Dan jika anda ada sebarang cadangan, juga beritahu saya di ruangan komen di bawah. Adakah anda mahu lebih banyak video tentang golongan sosialit dan orang-orang seperti ini? Atau anda mahukan sesuatu yang lain? Beritahu saya. Juga, saya harap anda semua telah mengaktifkan notifikasi dan melanggan supaya anda dapat semua video saya sebaik sahaja saya memuat naiknya. Apa-apa pun, itu sahaja daripada saya. Jadi, saya akan jumpa anda semua dalam Forgotten Life yang seterusnya. Terima kasih.